Guys, Assalamualaikum. Bagi kita ada G20 tukar cermin depan. Kau tengok kereta ni dulu pernah tukar cermin depan. Kau boleh tengok gam dia. Gam lebih-lebih primer. Nampak gam lama. Nampak bekas-bekas primer. Dia kalau original BMW dia tak ada pakai primer. Daripada Kelang dia tak ada pakai primer. Dia hanya pakai activator saja. Ni belah kanan. Kau boleh tengok. Nampak? Nampak gam dah berterabur. Nampak ni guys. Primer pun jenis ni primer murah sebab tengok pun dah tahu lah. So aku nak buat dulu. Customer ni steady, aku nak buat dulu. Dah buka cermin baru kita akan nampak 100% totally result kerja technician dulu yang pasang kereta ni. Mari. Potong. Dah boleh semua potong. Right, cermin dah buka gam langsung tak gigit. Okay, ni adalah result kerja lah, kau tengok. Gam banyak. Dia tukar cermin gam tak boleh banyak, guys. Primer ni pakai primer murah. Ni primer ni rosak body ini primer. Primer ni dia nak pakai, dia ada cara dia nak pakai, nampak? Gam langsung tak gigit. Daripada sini pun kau boleh nampak lah. Nampak? So korang yang mana nampak video ni, kalau tak ada kesedaran lagi, tak ada awareness, aku tak tahu. Pasang, kalau pasang semua orang boleh pasang. Bila jadi macam ni, air takung kat sini. Nampak? Nampak? Bekas-bekas primer. Ni primer murah. Primer murah, dia macam bekas-bekas terbakar. Nampak? Dia nak pakai primer ni, dia ada cara dia nak pakai. Kemudian primer ada banyak jenis. So aku nak jalan kerja dulu guys. Owner pun steady bayar cash. Bagi